Pasal apa? Itu persoalannya. Pasal apa? Allah jadikan orang yang masuk neraka ni badan besar-besar. Pasal apa? Tempat sakit manusia ni ialah di kulit. Allah jadikan mereka ni sebagai penghuni neraka dengan tubuh yang besar-besar. Tujuan dia apa? Lagi besar badan dia, lagi banyak kulit yang dibakar di dalam neraka. Lagi sakit dia dengan azab yang Tuhan kenakan. Maka besarnya penghuni neraka ini, kalau nak diibaratkan bau kanan, nak main bau kiri. Satu orang naik kuda yang paling laju 3 hari perjalanan, baru bau kanan boleh sampai bau kiri. Besarnya penghuni neraka supaya besar kesakitan yang ditanggung oleh mereka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maksud dia apa dia? Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya tebal kulit orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka esok ialah 42 hasta tebal. Tidak cukup dengan itu, nak habaq besarnya badan orang yang masuk neraka ni, dan sesungguhnya gigi geraham orang yang masuk neraka itu mithlu Uhud. Sebiji gigi geraham dia besar bukit Uhud. Manakala tempat dia nak kena bakar di dalam neraka jahanam itu, tempat nak bakar dia seorang aja, luas dia kalau nak diumpamakan daripada Mekah main Madinah, naik bas 5 jam. Habuan nak bakar, habuan nak rebui, habuan nak salai, habuan nak bagi rentung dia seorang punya tempat bakar sejauh Mekah dan Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu diputuskan sebagai sahih oleh ulama hadis. Tentang hari ini dengar saja, nak percaya tak percaya tentang apa pasal. Ini hadis Nabi.